Bagaimana simpan emas di Public Gold bantu ubah kewangan ramai keluarga? Ramai orang mula sedar simpan emas dengan Public Gold bukan sekadar hobi, tapi strategi kewangan yang dah bantu ramai keluarga jadi lebih stabil. Macam mana? Jom saya kongsi. Poin pertama, emas selamatkan duit daripada bocor. Ramai susah nak simpan duit sebab bila nampak baki dalam akaun, cepat terguna. Tapi bila tukar kepada emas, nilainya kekal dan kita tak rasa nak belanja sesuka hati. Inilah forced saving yang paling berkesan. Poin kedua, emas lindungi nilai harga barang makin naik setiap tahun. Tapi emas, nilainya ikut naik bersama inflasi. Itu sebab ramai ibu ayah simpan emas untuk pendidikan anak, persaraan dan kecemasan. Poin ketiga, Public Gold buat simpan emas jadi sangat mudah, nak mula pun senang. Boleh beli serendah RM100 melalui Gap. Boleh pilih 0.5 gram, 1 gram, gold bar, dinar, semuanya patuh syariah, tiada yuran tahunan. Dan yang best, boleh jual bila-bila masa. Poin keempat, dari simpan emas, jadi peluang pendapatan ramai mula dengan simpan emas, kemudian nampak peluang bisnes sebagai dealer. Share ilmu, bantu orang lain dan secara tak langsung tambah pendapatan keluarga. Kalau nak mula simpan emas dengan cara paling mudah dan selamat, WhatsApp Akak terus di sini sekarang. Mulakan langkah kecil hari ini untuk masa depan yang lebih kukuh.